Belajar betul-betul lah, biar reti betul-betul. Aku nak saksi ni, nak saksi macam mana? Tiada Tuhan ni, tiada Tuhan yang macam mana? Illallah ni, illallah yang macam mana? Sesungguhnya tuan-tuan, kalimah tauhid ni ada rukun dia. Pertama rukun dia faham, mesti bagi faham, belajar bagi faham. Iqrar dengan lidah, tasdik di hati, lakukan ia dengan perbuatan. Syarat sah sempurna dia itu dengan nafi dan isbat, sempurnanya dengan jazam yang putus. Membinasanya syahadah ni 10 perkara. Kena mempelajari baik-baik perkara ni. Ini tidak belajar ilmu tauhid, belajar mengenai diri, belajar mengenai apa, mengenai Tuhan. Ini satu kekeliruan yang amat teruk. Itu sebab saya namakan tajuk pada hari ini semut merah. Arti ada lalat merah. Arti lalat merah ni dia orang jenis orang panggil lalat. Dia suka cari benda-benda yang salah. Benda-benda yang buruk. Lalat tu benda-benda yang kotor. Dia sebarang suka hinggap. Tapi dia manusia. Panggil dia lalat merah. Begitulah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Orang tu, manusia tu, Imam Al-Ghazali qiyaskan di dalam kitabnya. Buku yang kedua, Ihya Ulumuddin. Dikatakan lalat merah. Lalat tu makna orang tu manusia elok lah. Tapi lalat ni suka benda-benda yang busuk. Kelakuan-kelakuan yang tak elok. Yang dilarang tu dia pergi buat. Dia pergi ikut perkara-perkara yang dia terlarang tu. Tak ada mengambil penyaksian melainkan Allah, dia suruh mengenai diri. Tidak ada arahan di sana dalam Quran.